Assalamualaikum kawan-kawan, nama saya Aina. Hari ini kita nak belajar satu huruf yang sangat istimewa. Kita nak belajar huruf berbaris satu di atas, di bawah dan di depan. Tada! Ini huruf jim. Tengok ni, dia ada perut buncit yang besar dan satu titik di tengah. Mula-mula baris atas, macam topi kecil dekat kepala dia. Bunyinya ja. Buka mulut luas-luas ja. Ja untuk jari. Cuba kawan-kawan angkat jari macam Aina. Goyang-goyang sikit. Jari. Sekarang baris bawah pula. Garisnya duduk di bawah huruf. Kita kena senyum nampak gigi. Ji. Ji untuk jiran. Jiran tu kawan sebelah rumah kita. Kita mesti baik dengan jiran tau. Ji. Akhir sekali, baris depan. Muncungkan bibir macam itik. Ju. Ju. Ingat ya, ja, ji, ju. Pandainya semua. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.